Disebabkan hari ini hari kelahiran Eddie Guerrero, so aku nak review Eddie Guerrero Viva La Raza. Sebelum tu, kalau korang berminat nak tengok wrestling secara live depan mata pada 25 Oktober ni, Epic Wrestling akan mengadakan show. So, beli tiket di bio saya ataupun di ruangan komen. Alright, untuk Eddie Guerrero ni sebenarnya aku ada dua je figure dia, tak banyak pun. Kan, ini salah satunya lah. Yang ni bukan favourite aku lah kan, sebab muka dia macam sedih gitu kan. Macam tak best lah, muka dia kurang best pada aku. Tapi untuk seluar dia kan, badan dia, kasut dia semua, aku okey je kan. Latino Heat. Tapi yang ni aku beli kat mana ni? Yang ni aku beli dekat Singapura. Masa tu harga dia tak silap aku $150 aku beli. Kan $150 aku dapat lah figure ni. Figure ni masa tu menjadi kegilaan orang tau. Orang ramai cari tau. Nampak ni Latino Heat. Siap dengan bunga dia. Nampak baju dia. Yang ni memang cantik, memang cun. Nampak ni. Eddie Guerrero. Macam best tak? Happy birthday Eddie Guerrero. Macam puas hati ke tak puas hati? Kalau puas hati jangan lupa like, follow and share. Saya Brock Toy. Bye-bye.